Okey, baik. Dalam video ni saya nak tunjukkan anda macam mana cara kita nak register WhatsApp. Disebabkan WhatsApp ni saya tak boleh nak buat benda tu berulang kali kan. Jadi saya hanya tunjukkan apa yang saya boleh lah dekat dalam ni dulu. Tapi kalau anda ada persoalan, tanya je dekat dalam grup. Okay, so untuk kita connectkan WhatsApp dengan akaun kita ni, kita pergi ke bahagian channel. Dekat dalam ni adalah video-video. Nanti saya akan update lagi video yang terbaru. Lepas tu kita klik je dekat connect WhatsApp. So dia akan masuk dekat dalam kita punya app.sposen. Mungkinlah ada orang dia akan keluar paparan macam ni. So just log in sahaja menggunakan password yang sama dengan anda punya dashboard tadi. Okay. Lepas itu anda boleh pergi ke bahagian WhatsApp Cloud dekat sini. And then klik connect WhatsApp Cloud. Lepas tu dia akan keluar browser macam ni. By default kalau anda dah pernah login Facebook account anda dekat dalam browser Google Chrome yang sama. Okay? Kalau belum, dia akan suruh anda login. So anda login dulu, nanti dia akan keluar sampailah ke paparan macam ni. Ataupun nak lebih mudah kan, anda login dulu Facebook account yang ada business manager tu. Okay? Login dulu dekat sini. Lepas tu baru kita buka balik dekat dalam ni. Barulah dia dah tak suruh dah kita login. Sebab dia dah ada dia punya tu, dia akan keluar terus macam ni. Then klik pada button continue. Selepas itu anda boleh pilih business portfolio. So ni adalah business manager lah. Okay, kalau bahasa pasar BM, business manager orang panggil kan. So kita boleh pilih business manager mana yang kita nak. Lepas tu sebagai contoh saya try lah gunakan SDM Protect Supply ni. Lepas tu WhatsApp business account ni kita perlu create WhatsApp business account. Jangan connect a WhatsApp business app. Jangan ambil yang ni. Okay, ambil terus yang ni. So kita nak pakai WhatsApp Cloud sahaja. Kita tak nak ada WhatsApp business dekat dalam handphone kita. Sebab apa? Sebab nanti akan jadi masalah. Dia banyak bugs dan sebagainya. So tak nak pening kepala, kita pakai terus yang ada dekat dalam ni. And then klik pada next. Lepas itu business information ini adalah business anda lah. Masukkan sahaja nama bisnes. Yang ini bukan WhatsApp display name lagi. So yang ini kita pilih je apa-apa yang bersesuaian dengan anda punya bisnes. And then website ni sifujchatbot.com. Kalau kat sini dia tak boleh. Dia tak boleh nak tukar. Sebab apa? Sebab kita perlu tukar benda ni dekat dalam business manager kita tu. Okay. Nak tukar business manager kita, website dekat dalam business manager kita tadi, yang mana? Yang ni. Yang ni kan, website ni nak tukar. Kena tukar dekat dalam kita punya business manager. Lepas tu klik dekat business info. Dekat bawah ni kita tukar dekat sini. Klik edit. Lepas tu masukkan semua ni. Ni masuk ke ni? Kena masuk semua ni bagi detail lengkap supaya Meta tahu kita punya business tu macam mana. Lepas tu business website tukarkan kepada kita punya link website yang terbaru lah. Okay. Kenapa? Benda ni sangat penting. Okay. Website kita ini yang akan mempengaruhi kita punya WhatsApp display name yang kita boleh letak. Kalau saya letak sini sifujchatbot.com, saya boleh gunakan Sifu Chatbot sebagai WhatsApp display name saya. Okay, itu penting. Sebab apa? Kalau WhatsApp display name anda guna nama Aira, Caca, Laila apa semua, nama orang, for sure anda punya account akan kena restricted ataupun disable. Okay? WhatsApp display name saya terangkan nantilah. Okay, dia ada hubung kait dia. Yang ini kita pilih dulu Asia Kuala Lumpur time zone, and show more option ni business description ni boleh letakkan juga supaya Meta tahu. Kita kena buatkan Meta tahu bisnes kita ni legit dan sebagainya. Okay, so letakkan kalau nak letak kat sini. So next. Alright, so bila sampai part sini kita pilih add a new number. Masukkan nombor kita. Okay, and then WhatsApp display name. Ini saya cakap tadi. Dia kena ada hubung kait dengan website kita. So yang ini saya kena letak Sifu Chatbot. Letak macam tu. Lepas tu kalau nak tengok boleh baca kat sini dengan lebih lanjut. Tengok ni dia punya learn more about display name guideline ni. Anda kena baca kat sini. Okay, dia tak boleh nama yang generik, nama-nama yang New York contoh macam ni kan, nama fashion, nama generik. Tak boleh, dia tak boleh macam tu. Yang boleh adalah dia kena letak
ni not accepted, ni accepted. Fruit snack by fresh produce, boleh. Kalau dia letak fruit snack sahaja tak boleh, tapi dia letak fruit snack by fresh produce boleh, tak ada masalah. So to be safe, kita gunalah nama brand kita. Macam saya CV Chatbot lah, ataupun saya letak seposen.ai, ataupun apa lagi nama yang nama brand, Kopi Madat dan sebagainya boleh. Tapi nak lebih powerful, letak Kopi Madat by Laila contoh. Itu yang biasa saya buat lah kalau saya saya register WhatsApp. Display name kita ni saya letak CV Chatbot by Laila dan sebagainya. Tapi CV Chatbot sebab dia memang dah generic, memang dah orang kata spesifik untuk saya punya, tak apa, tak ada masalah. And then klik text message dan klik pada button next ataupun phone call. Phone call lah, saya lebih suka phone call sebab dia lebih senang dapat TSC. Nanti dia akan call kita, dia akan bagi nombor 6 digit, kita masukkan nombor tu nanti. Lepas tu ataupun teks lah, teks dia akan bagi nombor, kita masukkan nombor tu by SMS. Ni dalam SMS. Okay, lepas tu klik pada button next, tunggu dia hantar. Yang ini agak problematik sikit lah, kadang-kadang nombor tu tak sampai dan sebagainya, so kena cuba berulang kali lah dekat bahagian sini. Okay, and then saya tak boleh tunjuk kat sini sebab nombor ni adalah nombor WhatsApp business saya tak nak guna sebagai WhatsApp cloud, so jadi saya tak dapat nak tunjuk selebihnya. Cuma next sahaja selepas itu. So bila dah connect nanti, dia akan keluar lah. Anda perlu klik pada button synchronize, and then dia dah keluar ni. Dia ada satu button live macam tu tau, pause ataupun live. Klik biar dia keluar hijau, and then pergi ke bahagian omni channel. Lepas tu linkkan saja. Dia akan keluar lah pop up dekat sini satu nombor yang anda dah register tadi, linkkan saja, type link, lepas tu dah settle dekat situ. So mungkin ada sama ada anda boleh try dulu. Lepas dah settle semua ni, try dulu untuk WhatsApp daripada nombor lain ke nombor yang anda register ni. Tengok apa yang dia reply, adakah double tick ke ataupun satu tick ke, macam mana. Then bagi tahu saya lah dekat dalam group. Kalau dia reply, okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau dia double tick tapi dia tak reply ataupun single tick, bagi tahu dekat dalam group, nanti saya tengokkan macam mana. So ada benda lah sikit, mungkin ada some tuning sikit ataupun benda yang kita kena buat dekat dalam account tu. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.